Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi rahmat. Azbi kalimatil tamah min syarri ma khalaq. Pintu siapa yang tak rapat? Sat. Betulnya kita kena masuk simpang sana. Kita tak. Bismillah. Orang ni pun dia tak pergi. Ya. Betulnya sana. Jalan yang ketiga. Tu saya tak pernah main jalan ni. Cerita dia. Ada jadi masalah. Nanti dia akan pasang signboard kat sini lah. Akan buat jalan ke arah Ma'had. Kita sepatutnya dalam ni pun ada satu tafiz saja ni. Oh, betul. Saya pun dia hilang kan. Itulah rasanya dia dah tutup kot tafiz tu. Betul tak? Kat mana dah. Tafiz zaman sekarang payah dah nak hidup. Orang dah tak mengaji Quran kan lah. Orang nak jadi tiktokers, orang nak jadi youtubers. Betul tak Man? Macam mana? Jalan mana ni? Lepas sikit panggil. Sini? Ada ke jalan? Ni? Kan depan ni. Memang tahu ke? Depan. Ni ya umur belakang surau ni. Besar? Jalan mana ni? Apa kena buat? Simpang ni ya? Ni, depan ni. ni. Oh, jalan tar lah. Nak boleh masuk pun. Tak nak main kan? Sabih yang naik dengan orang simpang Nahan. Ada tu kita kena. Oh, agak curam. Ada orang itu tuan sini. Kat situ pun kena bubuh signboard agak. Oh, cantik rumah orang ni. Putih. Cantik. Lepas tu? Okey, ni sini. Sini mana? Lepas sikit. Okey, sini. Mana? Sini. Sini? Kanan? Sedar ni. Atas rumput ni? Okey. Ni yang masuk. Kereta lepas kan ni? Kereta tak lepas sebab kalau nak tu pergi sini je lah, pergi tepi ni. Lepas tu ada jalan. Ni jalan belakang yang tepi Mahat tu juga. Ni lah. Jalan hak lori buat tu ni? Ni lah. Betulnya ada jalan lah kan? Kenapa tak ada jalan pula? Kan kata dia push. Kan kata dia orang nak buat batu jalan ni. Payah juga orang nak main. Goyang. Tu mah. Tu. Yang bagus ni. Ni tanah sudah basah ni. Orang tak buat jalan ke kat tanah ni. Dah masuk kot ni. Jap. Hak putih ni ke kat sana? Putih ni. Putih. Oh, orang pun buat rumah kat situ.